Assalamualaikum. Tu dia. Sebelum ni masa Pak Long pakai V1 lah kan, banyak Pak Long duk review barang-barang daripada RFRS. Macam barang-barang ni masih ada lah dalam store Pak Long. Top spring untuk NVX, NMAX. Ni warna orange. Lepas tu untuk SMAX 1000 RPM warna putih. Lepas tu ada satu benda lagi yang saya nak tunjuk lah. Sebab masa saya pakai V1 dulu, saya sempat tunjuk video masa tukar puli saja. Untuk kelas belakang, kelas dia main dalam bentuk kelai. Yang pieces-pieces tu saya masukkan dekat mangkuk original motor SMAX V1. Untuk hari ni saya nak tunjuk clutch daripada RFRS. Dia main set macam ni. Tu dia. Dia main set macam ni, siap ada dengan rumah dia lah kan. Rumah dia, sarang dia warna kuning. Dia punya kelas dia 1, 2, 3, 4, 5. Untuk clutch bell ni, kalau kata nak lajak spring yang di bahagian dalam, guna spring original semula. Kalau untuk nak pick up saja, boleh PNP clutch dengan sarang-sarang dia, masuk saja. Untuk material dia masih carbon copper lah, sama saja macam saya pernah review dulu. Untuk projek masa tu saya pasang dekat motor SMAX V1. Kemudian dia main dengan locking dia. Tu dia. Dia main sekali dengan bell dia. Tu dia. Yang ni bell dia made in Taiwan lah, warna kuning. Dia punya di bahagian dalam dia tu dia lagi mencengkam lah. Dia buat alok-alok tu kan. Sekejap saya bawa ke depan kamera, saya tunjuk. Untuk dua barang ni ya. Untuk dua barang ni 480 satu set. Ni di bahagian depan lah. Dia main clutch. Dia punya material clutch masih sama ni. Okey. Carbon copper. Ni di bahagian dalam. Ni di depan ni pun dia ada tulis tu. Carbon copper. Ni lah dia punya kasut dia tu. Ni material dia carbon copper. Dia main siap dengan sarang dia. Untuk kali ni dia main sarang dia daripada RFRS. Di mana nak dapat ni, boleh masuk di Shopee RFRS ataupun boleh kontak dengan May Skuter Garage. Ni dia punya bell dia di bahagian dalam dia. Jalok-jalok alok-alok ni dia lebih mencengkam lah. Tu dia lah. Ni di bahagian dalam dia. Dia lebih mencengkam. Tu dia. Sebab dia buat tu alok-alok dia tu. Untuk harga dia RM480. Ni ya, RM480. Dia main dia punya bell sekali dengan kelas dia. Siap. Kalau dulu masa projek saya buat dengan Belting Shop, masa tu V1 saya lah kan. Dia main clutch dia dalam kotak yang ni je. Dia bagi 5 keping clutch ni, pasang semula dekat sarang original. Kiranya masa tu ada perbezaan sikit lah. Dia mencengkam tu lebih padu lah kan daripada yang original tu. Kemudian masa baru-baru pasang tu, bila kita tak koyak minyak pun motor dia macam nak bergerak. Sampai kita berjalan lebih kurang 200-300 kilo, baru dia jadi okey balik. Untuk puli pun daripada RFRS dia dah buat semula. Kira sebelum ni puli yang dia buat tu dia pakai puli yang original, kemudian korek dia punya bahagian dalam, kemudian degree dia tu dia ada adjust sikit lah. Untuk version yang baru daripada RFRS ni, puli dia buat daripada Taiwan juga, made in Taiwan. Okey, untuk puli puli daripada RFRS ni boleh masuk lah dekat official Shopee RFRS Malaysia, ataupun boleh masuk dekat Skuter Garage May, Bos May Skuter Garage. Dalam Shopee ni ada, kalau kata nak dapatkan lah clutch bell sekali dengan set clutch ataupun set puli. Set puli ni pun sama, dia punya degree dah berbeza dengan yang sebelum ni. Kemudian di bahagian dalam pun dia buat yang baru lah. Kiranya dia modi di bahagian dalam, siap ada chop RFRS.
Kemudian dia punya lopa untuk roller ni pun lebih dalam dan panjang. Yang ketara lah, yang ketara dia punya degree dia. Degree dia ubah lagi padu lah daripada yang sebelum ni. Okey, untuk review ringkas saya kali ni, set daripada RFRS dia punya bell, clutch bell, satu set. Untuk harga ni 480. Semua set puli saja, saya tak pasti harga dia berapa. Kalau kata nak confirm, boleh saja masuk ke Shopee RFRS Malaysia ataupun Skuter Garage May, Shopee May Skuter Garage, ataupun ke kedai Skuter Garage di PJ. Okey, sekianlah review ringkas saya untuk kali ini. Terima kasih kepada yang menonton. Subscribe guys, tu dia. Awak ni lain yang paling ada. Dia semangat lain sikit kan lepas raya ni. Okey, baik. Yang tu sajalah review ringkas lah. Review ringkas, saya cuma nak tunjuk barang sajalah daripada RFRS. Dan ada lagi 2-3 barang yang akan saya tunjukkan. Jadi Pak Long ambil job untuk review. Terima kasih. Assalamualaikum.